Kita masih lagi dekat bandar ni. Kita nak menuju ke ikon signature dekat bandar Mostar ni, iaitu bridge dibuat zaman daripada Uthmaniyah lagi. Bersabar mengembara dunia cinta di setiap sudut dengan doa dan cinta yang tak pernah bersama kita terbiar dapat tersejati di jalan dakwah yang Apa yang paling bestnya waktu pagi di sekitar di Mostar ni, yang menariknya orang tak berapa ramai di sini. Tengok. Wow. Wow, tengok sungai dia cantik, ya Allah. Pendung hitam tak jadi halangan dengan niat suci ingin memberi untuk umat. Tengok tempat dia. Sungai dia cantik. Kita penuh harapan dengan doa dan penuh keyakinan tugas berat jadi ringan. Hari tu kita orang pergi ke sis. Don't forget 1993. Maknanya orang kat sini masih ingati peristiwa yang berlaku tahun 1993, menjadi ingatan sampai pada hari inilah. Dakwah ini tak pernah lelah. Follow tarbiyah Backpackers by Sheikh Firdaus Chess. Backpackers by Sheikh Firdaus Chess. Seberang sini tempat menarik untuk ambil gambar. Dari situ ada itik paling hijau bagi. Kita dah sampai. Dakwah yang suci. Bersama kita tarbiyah dapat tersejati di jalan dakwah yang suci. Takkan pernah surut walau terbentang duri, karena Allah lah tujuan.